Hai korang, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So hari ni hari Rabu. Yaya macam korang baca dekat tajuk, Yaya nak buat konten apa yang Yaya makan dalam seminggu version lunch. So disebabkan hari ni hari Rabu, kita akan habis buat challenge ni dalam hari Selasa depan. Sebab Yaya dah start dekat tengah-tengah minggu. Sebab hari Ahad, Isnin, Selasa tu Yaya stay kat rumah cuti mid-sem. Then semalam baru balik. So kita nak start hari ni lah, hari Rabu. Sebenarnya sekarang ni Yaya ada kelas, tapi lepas kita habis kelas nanti baru kita pergi beli makan. So plan Yaya hari ni, Yaya nak makan mi siam. Sebab saya dah craving daripada kat rumah hari tu. Then sekarang ni Yaya nak pergi kelas dulu. Kita akan jumpa dalam pukul 2.30 nanti selepas Yaya habis kelas. Then kita pergi beli mi siam, kita makan. Okay? By the way, Yaya lupa nak bagi tahu korang, mostly lunch Yaya ni below RM10. So memang sesuai untuk kita yang student ni nak budget makan dalam sehari. Budget duit lah, jimat duit sikit. Tak adalah sampai sehari RM30 kan. So nanti time Yaya makan tu, Yaya akan letak kat tepi harga setiap meal yang Yaya makan. So walaupun korang student UUM, korang dah tahu harga tu, korang tengok vlog Yaya akan bagi tahu juga berapa harga menu, harga meal yang Yaya makan in a week tu. Okay? Hai korang, Yaya dah balik bilik selepas habis tour kelas. So today untuk day 1 saya nak makan mi siam. Saya dah beli mi siam tadi dekat cafe TNB. This is the look. Ni kuah mi siam tu. Dan ni dia ayam, sayur, kangkung, toge semua. Kejap lagi kita nak serve dalam mangkuk atau dalam cooker. Sebab mangkuk dia kecil. Kalau yang letak dalam cooker, mangkuk dia like besar sikit. So muat untuk satu portion. So kejap lagi kita nak serve, then kita makan. And also Yaya ada ambil this one, cili jeruk. Korang tahu tak cili jeruk kat utara? Yaya rasa Yaya pernah mention dalam satu vlog Yaya ni. Cili jeruk kat utara, Yaya first time datang Yaya terkejut sebab cili jeruk dia cili padi, cili pedas tu, bukan cili besar tau. Dekat Melaka biasanya cili jeruk, cili besar lah, cili hijau biasa, bukan cili yang pedas. Biasa kalau kat Melaka guna yang tak pedas punya cili tu. Yang ni like cili padi yang memang jeruk, cili jeruk dia jadi pedas lah. Tapi sebab saya terbiasa, sebab dah duduk sini, saya terbiasa makan, so lama-lama sedap. Okay, so kejap lagi kita nak serve dalam mangkuk dan kita makan. So sekarang ni Yaya nak buat apa yang patut dulu. Hai korang, so sekarang dah pukul 3 and Yaya baru nak lunch. Tapi korang jangan pelik, Yaya memang jenis lunch lambat. Yaya bukan jenis 12 tengah hari sharp kena lunch, tak. Yaya jenis yang pukul 3, pukul 4 baru Yaya nak lunch. So sekarang Yaya dah serve dalam cooker Yaya sebab mangkuk Yaya kecil macam Yaya cakap tadi. Dan kalau korang nak tengok rupa dia, kejap-kejap Yaya tunjuk. So inilah rupa mi siam saya. Kita ada mi, toge, kangkung, lobak masin, fishball, cili jeruk, and then dia punya apa, lada sulam macam tu, Thailand punya tu, then daun sop and so on. Then kita close up sikit. Oh, saya tak tahu kamera fokus ke tak ni. So jom kita makan. And then ni ada cili oil. Yaya bukan jenis tuang dalam kuah terus tau. Kalau macam rumah Yaya dia jenis curah semua. Yaya kalau nak makan cili oil, Yaya makan per suap. Macam Yaya cedok, dan Yaya ambil cili oil baru masuk mulut. Korang pernah tak tengok vlog Yaya yang ni? Yaya cakap pasal mi siam kan? Sebenarnya sejak sem lepas, Yaya dah bertukar arah, dah bertukar selera. Dulu Yaya terlalu agungkan sangat mi siam dekat kafe hantu. Tapi sekarang Yaya selalu beli mi siam kafe TNB sebab setelah Yaya bandingkan harga dan portion, harga sama, tapi portion dekat kafe hantu sikit berbanding portion dekat TNB. So Yaya always daripada sem lepas beli mi siam TNB. Sebab roommate Yaya memang hantu mi siam. So everyday dia makan mi siam, everyday. So Yaya rasa tertarik dan lama-lama Yaya pun jatuh cinta juga dekat mi siam TNB tu. Dulu SEM 1 Yaya macam bias sikit lah sebab Yaya rasa sos ikan dia terlalu kuat, tapi sekarang okey je.
Okay, jom makan. Banyak bebel. Oh, kuah dia tak panas sangat. Dia dah suam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa sup dulu lah. Walaupun berkali-kali rasa dah, saya tetap jatuh cinta dengan dia punya kuah. Sedap ni. Dia dah macam comfort food. Dia rasa sebab tu lah roommate saya suka. Sedap. Kalau korang suka cili jeruk, suka pedas-pedas, makan dengan cili jeruk, cili oil. Sedap. Yaya biasanya menikmati tanpa cili dulu. Ambil ayam sikit. Ayam carik-carik, shredded chicken. Sebelum Yaya habis belajar, Yaya akan belajar cara nak buat mi siam ni. Sebab kalau nak cari kat Melaka memang tak jumpa. So nak tak nak kena belajar. Tapi dah jumpa dah resepi dia. Belum try masak je. Okay, so nantilah kita try masak. So sekarang Yaya dah nak makan dengan cili jeruk dia. Cili jeruk dia pedas tau. Memang after korang makan ni, masuk tandas. Allah. Selagi Allah bagi nikmat makan, korang makan je, tak payah nak diet-diet. Diet tu kalau dah terlalu berlebihan sangat, dah tak terkawal lah baru diet. Selagi terkawal, korang tak payah tahan-tahan makan. Sedap tau. Dah habis makan, tapi kepedasan lah. Sebab Yaya makan dengan cili jeruk dengan cili oil double. So that's all for today. Jumpa lunch esok. Hai korang, so hari ni adalah hari yang kedua. Hari ni hari Khamis, Yaya ada 2 kelas. Then macam biasalah after kelas nanti baru kita nak pergi beratur beli ayam gepuk. Ayam gepuk Sultan. So Yaya harap beratur tak panjang, flow lancar, senang nak pick up kita punya order semua. Then Yaya boleh balik bilik dan makan. Yaya untuk hari pertama dan kedua ni, in a week ni, Yaya memang dah plan Yaya nak makan apa. Cuma esok tak ada kelas kan, Yaya dah blank dah. Oh nak makan apa esok, macam tu. So kita jumpa after class nanti. Hai korang, Yaya baru sampai bilik. Sekarang dah pukul 2.30. Sebenarnya Yaya habis kelas pukul 1 tadi. Tapi sebab Yaya beratur dekat ayam gepuk tu lama. Beratur nak order lama, beratur nak ambil pun lama. Tapi tak adalah lama sangat, cuma menunggulah juga. And sebenarnya Yaya nak set jomblo RM8.50. Macam Yaya mention daripada first day hari tu semalam, Yaya cakap kita punya lunch edition kita nak buat RM10 ke bawah. Tapi set jomblo yang Yaya nak tu habis, tak ada. So Yaya terpaksa beli set A. And agak lunch kita hari ni over budget sikit lah, RM11.5. Set A tu RM11.5. And Yaya nak tunjuk kat korang macam mana rupa dia. So this dalam kotak ni, kalau makan kalau order set jomblo tu dia tak dapat dalam kotak macam ni tau. So
Yang ni kita ada ayam. Ayam macam ni saiz dia. Tapi bagi Yaya better kalau lepas ni lah Yaya makan set ni, Yaya nak ambil isi. Sebab bagi Yaya ni macam nipis sikit lah. Macam tak syok lah. Baik ambil isi lah macam tu. Lepas tu ada nasi. Nasi dia banyak. Then ada kicap. Sorry dua korang. Tangan Yaya shaking sebab Yaya bawa banyak barang. Yaya tunjuk. Ni kicap. Then sambal. Yaya minta sambal dia lebih sikit. Sebab Yaya nak sambal banyak. Okay, dia ada letak gaju sikit. Then kobis. Yaya ingat dapat kobis goreng tau. Yaya tak suka kobis goreng. Yaya suka kobis macam ni, yang tak masak lagi. Lepas tu itu je lah. Lepas tu Yaya ada beli ais. Saya beli ais 50 sen. In case saya kepedasan, saya nak air sejuk, saya beli ais. Okay. Then itulah, kita nak buat apa yang patut dulu. Then lepas ni kalau korang tengok Yaya dah bertukar tudung tu, kita dah nak makan lah maksudnya. Okay. Korang boleh tak Yaya nak cerita sebenarnya Yaya stress assignment. So Yaya macam tak ada mood sangat hari ni. Tapi hidup perlu diteruskan dengan makan, tidur dan nangis. Tapi tak nangis lagi lah. Ni Yaya tengah serve nasi ni dalam pinggan. Dia lagi shock. Yaya nak ikutkan malas nak basuh pinggan. Tapi macam tak syok lah makan dalam packaging ni. Sebab kita nak gaul-gaul sambal kan. So Yaya pun serve lah dalam pinggan. Kejap lagi Yaya tunjuk korang rupa dia dalam pinggan. Kalau korang makan dine in kan kat kedai dia, dia bagi sambal banyak gila. So tadi Yaya minta ekstra sambal sikit. Sebab saya suka pedas-pedas. Tak pedas tak kawan. Cik. Kejap. So inilah rupa dia. Oh, Yaya tak tuang lagi sambal. Tada. Kita nak tuang sambal kejap lagi dengan kicap. Tak makan dengan kicap pun sedap, tapi makan dengan kicap lagi sur. So kita tuang dulu. Wow. Yaya jenis tak makan kicap sangat, tapi boleh je. Okey je. Habiskan je lah terus. Wow. Okey. Sambal. Kita tuang sekali kat sebelah. Ni look lepas dah letak sambal. Mana sambal? Dia tak letak atas ayam. Dia nak cuit sikit-sikit. Lepas tu gaul dengan nasi. Sekejap nak kena tunjuk guna kamera belakang. Ni korang. Ayam dia, nasi dah siap tuang kicap dengan sambal. Okay. So kita dah nak makan. Tapi tak nampak lah nak tunjuk kat korang. Tapi tak apalah, korang tengok je lah. Saya suap dalam mulut. Amin. Sepatutnya Yaya ambil ayam isi baru puas sikit makan. Tahanlah lama kekenyangan Yaya tu. Sebab protein kan buat kita kenyang tahan lama. Saya nak rasa ayam dengan sambal dulu. Wow. This one. Wow. Yup. Sedap. Sambal je buat kita addicted. Dulu Yaya tak suka ayam gepuk. Sebab Yaya rasa kedai yang Yaya makan tu lah ada kat Melaka. Yaya rasa dia too dry. Macam kering sangat. Lepas tu Yaya macam cakap dah dekat kau, Yaya tak suka ayam gepuk. Kalau korang ajak pun, Yaya macam boleh tapi kurang. Tapi bila time tu bukan ayam gepuk Sultan tau. Dan bila Yaya try ayam gepuk Sultan dekat UUM, sedap. Sambal dia buat kita ringat-ringat. Saya nak belajar masak ayam gepuk lah. Tak payah beli. Masak je. Senang. Sedap tau. Cuma sayur dia je macam tak fresh.
Baru separuh jalan dia ada kepedasan. Sebab dah. Sebab saya minta cili lebih. Sambal lebih. Sedapnya minum air lemon tea. So refreshing. Kalau mak saya tengok video ni mesti dia tak bagi minum. Makan sampai menyulam air. Cakap benda tak betul. Okeylah, saya nak makan santai-santai sambil tengok podcast seram. Bye. Hai, so hari ni dah hari ketiga. Hari ni hari Jumaat. Yaya tak ada kelas sebab tu Yaya tak bersiap. Yaya just pakai tudung sarung. Dalam otak Yaya hari ni, Yaya ada 2 menu dari kedai yang sama. Yaya tak boleh nak pilih salah satu, sama ada Cantonese yimi ataupun dumpling soup. So why not, Yaya fikir tadi, why not Yaya beli Cantonese yimi tapi add on dumpling. So Yaya boleh rasa dua-dua terus. Walaupun mi dia jenis lain sebab Cantonese yimi tu yimi. Kalau dumpling soup sama ada mi kuning atau kuih tiaw. Tapi tak apa, kita nak pergi beli sekarang. So sekejap lagi kita tunjuk rupa dia macam mana. By the way, sekarang waktu orang balik solat Jumaat, Yaya takut dekat kafe ramai. Tapi tak apa, kita pergi je dulu sebab Yaya takut ramai sangat tak selesa. Yaya dah sampai bilik and sekejap, Yaya rasa ada leaking sikit dekat kuah ni sebab yang bungkus tu bukan orang biasa. Dia macam part-time student yang baru. So this is the look. Tak nampak lah. Bocor. Ni kuah dia, nanti Yaya tunjuk. Ni yimi. So Yaya nak kena transfer dalam mangkuk dulu sebab dia bocor guys. Dan kita ada dumpling. Yaya add on dumpling, dapat 3 pieces. Mana aku tunjuk ni? Ni dapat 3 pieces dumpling. And then Yaya ambil cili. I don't know mana satu yang bocor. Ni cili dia. Entahlah kenapa tiba-tiba cili ni penuh air pun saya tak tahu. Okay. Then lagi satu Yaya ada beli durian crepe. This one. Sebab kalau nak beli kat luar, kat vendor luar kan, luar UUM, kena sewa kereta lah, duit minyak lagi. So better kita beli dekat kafe, ala-ala makcik tu bawa masuk makanan vendor macam ni. Sebenarnya Yaya tak nak beli pun durian crepe tu, tapi kalau dah 4-5 kali terfikir, Yaya pun macam beli je lah kan, ternyang-nyang pula kan. Nak cari susah. Yaya harap sedap sebab bukan makcik tu yang buat. Makcik tu pergi mana tak, dia suruh budak part time dia yang buat. Kuah dia pekat doa-doa ya. Nama menu ni Cantonese yimi. Memang guna mi yimi. Dia memang Chinese food punya kedai lah, tapi yang ownernya tu mualaf rasanya. Tapi memang muka dia Cina, pakai tudung. Tapi cakap Kedah pekat pun. Dia suka rasa yang macam okey, sama rasa. Okey. Dan kita nak letak mi dia. Mi dia agak hancur. Korang nampak tak? Banyak portion dia, memang kenyang doa-doa. Okey, sekejap lagi mi dah lembut baru kita letak dumpling. Sementara menunggu laksa yimi tu lembut, kita nak makan durian crepe yang kita beli. Sebab kalau dah tak sejuk, dah tak sedap. Betul kan? Tak sejuk, tak sedap. So kita nak rasa satu dulu, manisan, pembuka selera. Bismillah. Tapi dia tak sejuk betul lah sebab makcik tu letak dalam chiller yang macam tak sejuk. Mampus. Sorry, termelata. Ni korang look dia tak, lighting tak memberi kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh good. Sedap.
cuma tak cukup sejuk je. Tak tahulah sebab Yaya dah bawa balik bilik ke ataupun chiller tu memang tak sejuk. Sedap. Sedap. Comot-comot. Saya memang suka durian cream. Sangat-sangat. Kalau dia keluarlah banyak mana pun perisa, pistachio ke, naga ke, buah naga kan. Strawberry ke, ya tetap pilih ni. Dia tu fragile. Macam tak cukup sejuk lah. So this is the look. Kita ada dumpling, kita ada sayur, lepas tu kita ada mi, lepas tu kita ada crab stick. Ni dumpling dia agak besar. Ni. Lepas tu kalau nak add on RM3, dapat 3 lah. 3 dumpling. 1, 2, 3. Dan adalah mi dia dah kembang, tapi still panas. Sebab dia memang, dia suka makan panas-panas macam ni, suam-suam. Okay, so jom kita makan. Mari kita makan. Saya nak rasa dulu mi dia. Mi dia. Nak. Dumpling dia yang korang, dia tak tahu. Dia sebelum masuk degree, dia tak pernah makan dumpling. Sebab macam bagi dia susah nak cari. Nak tersedap. Tapi first time dia makan dumpling ni, itu adalah first time dia makan kan. Sedap gila, tak tahu acik ni letak apa, tapi sedap. So good. Dia macam ada cendawan hitam sikit, ada ayam dan ada sayur. Dia ada letak lada hitam, lada putih macam tu, tapi sedap. Dia macam tak cukup kalau 3 untuk Yaya. Yaya ada ambil cili juga. Kita nak try makan dengan cili dia. Dumpling and then cili. Nampak macam menarik cili dia. Kita letak satu suap. Tada. Cili dia kek. Terasa pedas. Cantonese ni dah jadi one of my favourite comfort food. Sebab dulu dia tak suka tahu sup-sup bagai ni. Tak tahulah dah besar ni, makin meningkat umur makin suka pula sup. So kalau dia dah bosan makan nasi kan, dia memang makan benda-benda yang sup je lah. Sebab sedap lah hidup panas-panas. Dah. Sedap gila.
Total meal ni RM9.50. Sebenarnya kalau beli kantong ni sini je RM6.50. Add on dumpling RM9.05. Hai korang, hari ni dah hari keempat and Yaya tak ada kelas juga, masih weekend. So hari ni Yaya makan free sebab roommate Yaya bagi nasi goreng dengan ayam goreng. Dia selalu bagi nasi goreng ni dengan ayam goreng yang sama. Mama dia masak, sedap gila and pedas, memang cukup rasa. Yaya suka. Lepas tu ikan bilis dia pun banyak. So kejap lagi kita nak makan, okay? Ni macam nasi goreng kampung tapi saya tak tahu nasi goreng apa, tapi nasi goreng ikan bilis. Sebab ikan bilis ni memang banyak selalu. Dan ayam goreng, tapi memang sedap korang. Tak sabar nak makan. Hai korang, so hari ni dah day 5. Hai korang, hari ni hari yang ke-6. Yaya dah plan ya nak makan apa kejap lagi lepas habis kelas. Yaya nak makan kuih tiaw kungfu dekat kedai sizzling tu. Yaya pernah je makan sizzling dia tapi tak kena dengan tekak Yaya. So Yaya memang selalu repeat makan kuih tiaw kungfu. Alang-alang kita ada kelas kat sana, Yaya nak beli lepas habis kelas nanti. Kan dijual. Dia dah jaga nampak ai. Tapi kerja dia kan rumah lama dah untuk naik kembali. Itu je biasa orang akan panggil dia. Dia cakap dulu si bini Dia suami lagi kat mana tu? Aku dia
dibayar RM200. Dia cakap macam tu, aku dibayar RM200. Sekarang kerja dia nak buku rumah ni bukan masa sejam. Dah sedap, dah buku, dah kena kuih. Udah pagi time tu. Prosedur dia, tapi ada banyak ni. Bergantung pada pengalaman masing-masing. Ada sebab tapi dia cakap kerja sejam RM200. Macam cakap, ada satu hari tu dia dapat job, tapi job tu tak adalah malam. Sebab rumah yang dia nak hubung tu adalah rumah mak dia. Sebab mak dia sebabkan diorang minta jual lah. Saya kata tak dapat pilihan. Lepas tu ambil dia kata. Lepas tu kita orang pun check adalah defect sikit-sikit. And then kita come out like item untuk diorang pergi juga. kan untuk defect pula, tapi dalam tu Ayam bakar dia tetap Kita try sedap. Tak ada ayam bakar kan ayam pecik. Betul. asal kan, tapi mate pun okey, dia tak ada masalah. Sebab dia tak ada asal. Yang bagi orang yang tu macam tu. Rasanya ada geli. Pun okey je. Tak ada. Okey je. Habis. Macam tu, cuma dia ada sikit-sikit. Wah, baru pukul 1 lebih. Kalau kau nak harga yang murah, kau tekan dekat bawah, betul. Supaya dia boleh tinggal rumah. So macam itu. So hari pertama dia datang, dia hubungkan atap. Okay, elok. Dia ada lagi 3 orang kawan dia. So dia macam ada yang tukang nak pecahkan dinding. Kiranya dia sodok atap, nanti dia dah hubungkan separuh tu yang baki-baki kat bawah tu yang kena pecah, kena pukul besar tu. Okay korang, saya rasa sampai situ je lah vlog kita pada kali ni. Susah juga nak buat content a week sebab kita kena keep up hari-hari selama 7 hari. But we did it. And rasa sampai situ je lah. Don't forget to give a huge thumbs up, like, comment, share and subscribe. Ting ting ting. See you guys on the next video. Bye bye. Poshi poshi.